Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita peluang untuk kita menikmati bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ini bukan sekadar untuk kita menahan puasa, menahan lapar dan dahaga. Tetapi bulan Ramadan ini adalah peluang untuk kita membina iman kita, membina jiwa dan rohani kita. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan perjuangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tazkirah kita pada petang ini berkaitan tentang tajuk Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini berlaku pada 25 Ramadan pada tahun 658 Hijrah. Kalau kita dapat melihat tahun-tahun sebelumnya, iaitu pada 656 Hijrah, berlakunya kemusnahan besar-besaran di kota Islam, iaitu kota Baghdad, hancurnya Baitul Hikmah, dan kemusnahan itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Dan pada tahun 650, pada tahun berikutnya 657 Hijrah, pada tahun 657 Hijrah ni keadaan umat Islam ketika itu sangat-sangat lemah, dalam ketakutan, dalam tekanan yang sangat tinggi, di mana di mana tentera Mongol ketika itu sangat berleluasa dalam melakukan kemusnahan. Jadi memang sangat berlakulah kemusnahan yang sangat besar di wilayah-wilayah Islam yang lain. Pada 658 Hijrah pula berlakunya perang Ain Jalut dan kemenangan berpihak kepada orang Islam. Itu adalah timeline dia lah, kita fasa-fasa dia. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk berkaitan tentang perang Ain Jalut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila umat Islam ketika itu dalam ketakutan, dalam kekacauan, tak ada harapan lah untuk mereka bergantung kan. Dalam keadaan sebegitu, muncullah pemimpin yang berani dan seorang yang muda lah, iaitu Saifuddin Qutuz bersama Panglima Baibars untuk melawan tentera Mongol ni. Dan mereka, Saifuddin Qutuz ni naik dalam keadaan pemerintah Mesir ketika itu dalam haru biruah, dalam keadaan mereka bergaduh. Jadi apa yang dibuat oleh Saifuddin Qutuz ni, jadi Saifuddin Qutuz ni sebelum berperang dengan tentera Mongol, Saifuddin Qutuz ni telah mendapatkan bantuan daripada Malikul Nasir dengan Malikul Mansur, iaitu Malikul Nasir ni adalah pemimpin Damsyik, Malikul Mansur ni adalah pemimpin Homs, Sultan ketika Sultan Homs dan Sultan Damsyik dah. Jadi Saifuddin ni menawarkan kerjasama dengan dua sultan, tapi Malikul Nasir sahaja yang menolak sebab kalaulah umat Islam menang, maka Saifuddin Qutuz ni lah yang akan naik. Tapi kalau kalah, habislah mereka semua. Jadi Saifuddin Qutuz pun mengambil keputusan untuk bergerak terus ke Ain Jalut, sebelum tentera Mongol ni habiskan Mesir seperti mana dia habiskan Baghdad, Damsyik, Aleppo dan wilayah Islam yang lain lah. Jadi mereka pun bergerak. Dan berita ini sampai kepada pengetahuan tentera Mongol. Salah seorang panglima tentera Mongol ni, panglima kepercayaan Hulagu Khan ni, namanya adalah Kitbuqa Nayan. Apa yang dibuat oleh Kitbuqa Nayan ni, dia minta pandangan daripada Qadi Islam. Dia tanya apa, boleh tak aku nak lawan dengan tentera Islam yang kat Mesir ni? Jadi apa yang dijawab, jangan, sebab yang memimpin tentera kali ni bukanlah seorang sultan yang dah lama jadi sultan. Dia ni adalah seorang yang biasa hidup susah, hidup tak selesa. Dia baru je saja jadi raja. Jadi dia berbezalah dengan sultan-sultan yang dah lama ni. Jadi kita buka Nayan jawab, kalau macam tu aku nak tengok siapa dia, siapakah dia orang tu. Aku nak tengok macam mana kekuatan dia. Jadi dia pun ambil keputusan untuk
melawan tentera Islam. Jadi bertemulah mereka di antara dua tentera ni pada 25 Ramadan pada tahun 658 Hijrah. Di nama tempat tu adalah Ain Jalut. Jadi berlakulah peperangan yang sangat-sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika perang Ain Jalut berlaku, bukan sekadar tentera sahaja yang berperang, tetapi pemimpin iaitu Saifuddin Qutuz juga turut join dalam peperangan tersebut. Termasuklah Panglima Baibars. Mereka turun padang untuk berlawan bersama dengan tentera-tenteranya, melawan tentera Mongol lah. Dan ada satu situasi tu di mana Saifuddin Qutuz ni terjatuh daripada kuda dia. Jadi tentera-tentera Islam ketika itu pun cuba melindungi pemimpinnya, tetapi Saifuddin Qutuz pun menjawablah, kenapa kamu semua kena lindungi aku sedangkan syurga di hadapan kamu. Jadi mereka pun bertibaran lah dan teruskan berperang lah. Jadi akhirnya peperangan ini dimenangi oleh tentera Islam, iaitu yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Jadi akhirnya tentera Mongol melarikan diri daripada tentera Islam, dan wilayah-wilayah yang dipimpin, yang dikawal oleh tentera Mongol pun, semua tentera-tentera kat situ pun larikan diri. Dan berita kemenangan tentera Mesir ni menyelamatkan orang-orang Islam ni pun tersebar. Dia sampailah dekat umat Islam yang lain di wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh tentera Mongol. Berita tu sampai dan berita itu menjadi motivasi kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kisah perang Jalut yang mana berlaku pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah, di mana umat Islam berperang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar dan dahaga. Tetapi pengajaran yang kita boleh ambil adalah Ramadan bukan tempat untuk kita lemah. Bulan Ramadan juga bukan bulan untuk kita layu lah. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita membina kita punya kekuatan, membina kita punya iman. Pengajaran kedua yang kita boleh ambil adalah umat Islam ni menang kerana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahawa Allah Taala akan memberi kemenangan kepada mereka. Pengajaran ketiga yang kita boleh ambil adalah Ramadan ini mendidik kita untuk bersatu semula, mengeratkan ukhuwah kita sama orang Islam. Dalam kisah perang Jalut ini juga, di mana Sultan pemimpin Mesir iaitu Saifuddin Qutuz ni, dia mengajak Malikul Nasir dan Malikul Mansur ni, dua sultan ni bergabung untuk melawan tentera Mongol. Jadi di situ kita boleh ambil pengajaran, di situ adalah kita jaga ukhuwah, kita menyatukan balik perpaduan umat Islam untuk pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil adalah dalam peperangan Ain Jalut. Dalam peperangan Ain Jalut ada kisah Saifuddin Qutuz tu mengajak dua pemimpin untuk bergabung untuk melawan tentera Mongol. Jadi apa yang kita boleh ambil adalah Ramadan ini mendidik kita untuk menjaga ukhuwah sesama Islam, di mana bulan Ramadan ini adalah tempat untuk kita bersedekah, saling tukar juadah makanan, saling bertanya akhbar. Jadi kita dapat lihat bahawa Ramadan mengajar kita untuk menjaga ukhuwah sesama umat Islam. Pengajaran yang terakhir adalah kalau kita dapat lihat di mana keadaan umat Islam yang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan lemah, muncul seorang pemimpin yang berani untuk melawan tentera Mongol. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil di sini adalah seorang pemimpin, tak kisah dia adalah pemimpin keluarga ke, pemimpin negara ke, pemimpin tak boleh lemah, tak boleh takut. Jadi bulan Ramadan inilah bulan yang terbaik untuk kita mendidik ahli keluarga kita, rakyat kita, dengan apa? Mungkin dengan menghidupkan suasana Al-Quran, menghidupkan suasana bersedekah, menghidupkan suasana ibadah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk setakat ini sahaja tazkirah saya pada hari ini.
Moga-moga kita dapat manfaat daripada tazkirah ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.